Salam tahniah dan setinggi penghargaan kepada Barisan Calon Perikatan Nasional daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS yang diamanahkan untuk membawa panji perjuangan rakyat pada PRN Sabah ke-17. Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan, Karambunai Ahmad Dullah, Tanjung Bat, Dr. Munzir Mahamud, Balung, Hasan Haris, Merotai, Kasman Karate, Kunak. Mereka bukan sekadar calon politik, tetapi pejuang masyarakat yang telah lama menabur bakti di lapangan. Sebelum ada jawatan, mereka sudah dikenali sebagai calon rakyat. Sentiasa hadir, menyantuni dan mendengar denyut nadi komuniti setempat. Inilah wajah kepimpinan yang kita mahu lihat di Sabah. Berprinsip, berkhidmat dan berani membawa suara rakyat ke pentas keputusan. Jika diberi mandat, insya-Allah mereka akan tampil sebagai wakil rakyat yang kompeten, berintegriti dan berjiwa ummah. Bersama Perikatan Nasional dan PAS, kita bina Sabah yang lebih sejahtera, berdaulat dan bermaruah.